Yeah, my friend, have a nice day. Thank you for watching my video. Matahari, my friend, you see. Betul-betul ini apa nama depan mata ini matahari, my friend. Di jalan lintas, my friend. Kalau tadi kita apa nama pergi, ini kali kita patah balik, my friend. Dari apa nama jalan lintas menuju ke Pinampang, my friend. Tengok dia punya keadaan, my friend. Ini bukan lagi matahari terbenam, my friend. Matahari depan mata, my friend. Matahari depan mata, my friend. Kita lanjut lagi, my friend. Oke, ada ni sikit, my friend. Tadi itu betul-betul matahari depan mata, my friend. Sekarang menunjukkan 17.27, maksudnya 5.27, my friend. You see apa yang saya cakap tadi, sebelah kanan, itu waktu puncak, my friend. Memang pergerakan dia kurang apa nama kurang lancar, my friend. Sekarang kita memasuki Jalan Loyang Bukit Padang, my friend. Jalan Kolam. Kena di sini, my friend. Kita kena dia punya jam di sini, my friend. So kita lanjut saja, my friend. Sana dia, my friend. Ini kita boleh look at the sky, my friend. Ini bermulanya matahari mau terbenam, my friend. Sebab kalau time 5 lebih, dia banyak arah, my friend. Pergi Kota Kinabalu pun jam, pergi ke Lido pun jam. Dia bawah flyover ada traffic light, my friend. Dia pergi Penampang lagi jam, my friend.
Tengok my friend dia punya jam. Kena ni lah my friend. Cuba minta jalan my friend lah. Mana tahu orang kasih. Tapi selalunya orang kasih dah my friend. My friend. Dia punya perjalanan my friend. Begini jalan dia punya keadaan my friend. Kita minta jalan, kita kasih jalan, itu biasa my friend eh. Tengok sebelah sana pun jam. Okay. Ni kalau kita road trip masa jam my friend, begini keadaan dia my friend. Tetapi sebenarnya lain tempat, lain cara dia jam my friend. Kalau di KL, kalau di tempat lain lagi teruk daripada ini. Ini saya boleh cerita kesesakan lalu lintas versi Pinampang my friend. Ataupun versi Kota Kinabalu. Kalau kita tengok tempat lain mungkin lagi teruk daripada ini my friend. Dia punya kesesakan lalu lintas. Dia sekejap tidak lama lagi my friend kalau di Kota Kinabalu, info yang saya bagi sebelum ni dalam lingkungan 6.15 atau 6.18 ataupun di bawah 6.20 minit matahari sudah mula terbenam my friend. Sekarang ada lagi, kita ada nampak lagi apa nama dia punya bukit apa semua, dia punya view pun ada cantik lagi. Cuma kalau sudah menghampiri angka 6.20 petang, dia punya ni sudah gelap my friend. Hampir gelap sepenuhnya my friend di Kota Kinabalu. Sebab itu yang dia dapat julukan negeri di bawah bayu my friend. Kalau kita buat perbandingan dengan KL, pukul 7 orang boleh main bola lagi my friend. Sini matahari cepat keluar waktu pagi dan cepat dia terbenam my friend. Kita lanjut lagi my friend, tapi macam mana mau lanjut my friend di jam. Ini jalan apa nama Padang Goh my friend. Dikenali juga jalan Loyang pun boleh, jalan Bundusan pun boleh. Dia banyak nama my friend.
Ada satu fakta yang saya boleh bagi tahu, ini adalah di Bundusan ni adalah ni my friend, di sebelah golf ni sempadanan my friend, sempadanan ke Inanam. Macam mana kita boleh tahu ni sempadan? Maksudnya apabila terjadi satu-satu kes di sini, dia tidak akan merujuk ke apa nama Pinampang my friend. Dia akan masih di Inanam my friend. Okay my friend, have a nice day. Thank you for watching my video my friend. Hari ini petang saja baru boleh dapat video my friend. Kejap kita pergi ke depan sikit my friend. Tengok di depan masih lagi jam my friend. Yang membuat the jam my friend di roundabout satu pergi ke yang roundabout depan ni. Lepas tu kalau kita terus dia akan boleh sampai ke Minington. Lepas tu kalau kita masuk ke kiri, dia boleh sampai ke Inanam. Ini kira jalan pintas ni. So apabila jalan pintas, kalau daripada main road dia jam, semua orang cari apa nama, semua orang cuba cari jalan yang terdekat my friend, ataupun jalan alternatif my friend. Meskipun sekarang kenderaan sudah semakin banyak my friend di atas jalan raya, masing-masing ada kenderaan. So ini yang apa nama punca-punca kesesakan my friend. Okay my friend, sini yang anda nampak tu itu adalah penanda aras yang diorang panggil Bukit Padang. Bukit Padang itu bukit my friend, dia ada perkampungan lagi di sebelah dia my friend. Dikenali sebagai sana jalan Minington. Minington dia boleh tembus ke Pinampang jalan lama my friend. Sebab ini kita tengok dia punya jalan semua tembus menembus my friend. Tembus menembus my friend.
tengok di roundabout my friend. Di roundabout tu ada pembulatan dia jam. Sampai begitu sekali dia punya jam my friend. Kalau yang sebelum ni saya dari arah sebelah sana my friend. Daripada Pinampang, jam dia sana pun boleh tahan juga. Kali ni kita dari arah KK ke Pinampang my friend. You see? Bagi pemandu-pemandu yang baru my friend, memang susah my friend. Bukan saya mempertikaikan anda punya ni my friend, sebab saya pun pernah jadi pemandu baru my friend. Kalau keadaan seperti ini memang susah. Cumanya macam saya cakap tadi, kena ada tolak ansur my friend. Tolak ansur, lagi satu pengetahuan pasal ini undang-undang. Okay. Macam ini my friend. So dia lambat lagi, kita lanjut my friend. Okay. Kita kena tahu pasal undang-undang. Maksud di sini kena ambil tahu my friend, supaya jalan ni kita punya perjalanan akan lancar tanpa ada gangguan my friend. Sebagai contoh di roundabout, siapa yang berada di lorong pertama dia punya jalan. Lebih kurang begitulah my friend. Kalau lambat sikit orang akan potong my friend. Maksud dia bukan potong, orang you bagi kesempatan kepada orang lain untuk berjalan dahulu my friend. So kita jangan langgar undang-undang, cuma apabila kita punya jalan, gunakan jalan kita sebaiknya my friend. Yes. Okay my friend, kita sudah sampai di Pinampang. Siapa yang pernah tengok saya punya video sebelum ini, video saya banyak berkaitan dengan Pinampang my friend. Terutamanya di tempat ini my friend. You see, tempat ni memang cantik. Selalu kalau saya road trip selalu akan melalui jalan ni my friend. Ini jalan bulatan Bataras ataupun bulatan SK Luyang my friend. SK Luyang. Okay. Di sini tidak berapa jam my friend. Cuma tadi daripada Kota Kinabalu ke Pinampang dia jam. Di jalan sini tidak berapa memang. Tengok di sebelah sana pun dia punya tahap tahap kesesakan pun sudah berkurang my friend. Okay my friend, have a nice day. Thank you for watching my video. See you the next video my friend. Jangan lupa komen, like and subscribe. Dalam masa yang sama, sila aktifkan button loceng supaya anda tidak ketinggalan pada setiap video yang saya akan keluarkan. Have a nice day dan Assalamualaikum.